Apa itu PBD? PBD bermaksud pentaksiran berkualiti untuk murid. Pentaksiran bilik darjah atau PBD tidak sama seperti peperiksaan. Peperiksaan biasanya menilai murid hanya berdasarkan keputusan ujian bertulis, tetapi PBD lebih luas dan menyeluruh. Melalui PBD, guru dapat melihat potensi sebenar murid dengan memberi peluang mereka menunjukkan kebolehan dalam pelbagai cara. Contohnya, melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran, murid boleh memperlihatkan kemahiran, kreativiti, sikap serta kefahaman mereka secara praktikal. Oleh itu, PBD bukan sekadar menekankan markah semata-mata, tetapi lebih kepada menilai perkembangan menyeluruh murid. Pentaksiran bilik darjah sangat penting kerana ia memberi gambaran jelas kepada guru tentang perkembangan, kemajuan serta penguasaan murid dalam pembelajaran secara menyeluruh dan berterusan. Dengan adanya PBD, guru bukan sahaja dapat menilai tahap pencapaian, tetapi juga kebolehan dan potensi murid dalam pelbagai aspek. Bagi murid pula, PBD membantu mereka mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran. Dengan cara ini, murid boleh memperbaiki kelemahan, mengasah kelebihan dan meningkatkan pencapaian mereka secara berterusan. PBD bukan hanya mengejar keputusan akademik atau grade A semata-mata. Sebaliknya, ia menilai perkembangan murid secara holistik. Hal ini penting untuk melahirkan insan yang seimbang, hebat dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Guru ialah pelaksana utama dalam memastikan kejayaan murid. Peranan guru bukan sekadar mengajar, tetapi juga merancang, menilai dan merekod perkembangan murid secara berterusan. Dengan cara ini, guru dapat membantu murid berkembang secara menyeluruh. Jadi, guru tidak hanya menunggu peperiksaan untuk menilai prestasi murid, tetapi sentiasa memantau kemajuan mereka dari semasa ke semasa. Dalam pentaksiran bilik darjah atau PBD, terdapat 3 jenis pentaksiran utama. Pertama, pentaksiran untuk pembelajaran, iaitu guru menilai untuk membantu murid memahami pelajaran dengan lebih baik. Kedua, pentaksiran sebagai pembelajaran, di mana murid sendiri terlibat dalam menilai pembelajaran mereka. Ketiga, pentaksiran tentang pembelajaran, iaitu guru menilai apa yang telah dipelajari oleh murid. Semua ini membantu murid belajar secara menyeluruh. Pentaksiran bilik darjah terbahagi kepada 2 jenis utama. Pertama, pentaksiran formatif yang dijalankan secara berterusan semasa PDP. Ia melibatkan soal jawab, latihan harian, tugasan mingguan, serta pentaksiran kendiri dan rakan sebaya. Kedua, pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir sesuatu tempoh atau tajuk pembelajaran, contohnya melalui kuis, ujian bulanan dan ujian akhir akademik. Kedua-dua jenis pentaksiran ini membantu guru menilai perkembangan murid secara menyeluruh. Perekodan adalah cara menilai dan mencatat sejauh mana murid memahami pelajaran, sama ada melalui pemerhatian, kuis, projek atau aktiviti dalam kelas. Apabila sudah tiba masa pertengahan dan akhir sesi akademik, guru mengumpul semua catatan itu dan membuat pelaporan kepada sekolah dan ibu bapa. Dengan kata lain, perekodan adalah proses guru mencatat apa yang murid tahu, manakala pelaporan adalah bila catatan itu ditukar menjadi laporan rasmi tentang pencapaian seseorang murid.